Assalamualaikum ya rakan sahabat. Salam sejahtera ya. Alhamdulillah jumpa lagi sahabat pagi ni sahabat. Kalau ada keluar video ni bermaknanya adalah hasil pagi ni ya. Dalam minggu ni saya semangat agak kurang sikit lah. Sungai ni almaklum lah, air turun naik ni, air besar sangat. Tapi pagi ni gayanya kuat sikit lah surutnya air ni. Tapi tak tahulah petang kan macam mana, naik balik ke tak naik ni. Gayanya boleh ngumpai ke merah petang ni kalau tengok air je lah. Tapi tak tahulah petang kan macam mana pula air, keadaan semasa air ni. Betulnya buat dia tambah pulak demam, pulak badan tak apa sihat, sesema batuk lah sahabat. Itu yang semangat kurang sikit tu. Jari pun bahan air besar banyak habis tenggelam. Jari gumpai-gumpai apa dengan sampah. Nak bela pun air tak surut-surut. Okey sahabat, tanpa banyak bicara, jom kita tengoklah perkara yang mana ada tak ada hasil lah. Allahualam maju terus sahabat. Sebelum tu jangan lupa subscribe sahabat. Nah, alhamdulillah. Cik kayangan muncul, nasib baik tak jadi bangkai. Adalah sekilo lebih sahabat. Alhamdulillah. Rezeki kedua akhirnya. Belum rolok batu akhirnya makan oleh sahabat. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Adalah sekilo lebih menyesai. Ini betul-betul lah ke batu ni. Syukur pada Allah. Si baik tak mati lagi. Barang kayangan. Alhamdulillah. Ada rezeki hari ni. Si mata sepek. Dalam harga ni ada dia ni. Tak darah dia naik. Tapi itulah. Upah. Wih. Payah air gumpa-gumpa lagi memang. Air laju ni. Si mata sepek. Alhamdulillah. Ada sekor mata sepek. Ada sekor si mata sepek. Alhamdulillah. Ada rezeki. Ada pulak ni. Sangat gumpai weh. Sudah lain sekilo lebih sikit. Bolehlah manis-manis. Yo weh. Cari punca ni. Mana punca ni? Oh. Sini. Betul lah. Air ni laju. Bukan pulak. Isi mata sepek. Mana punca ni. Aduh. Baik, tak menjadi bangkai. Hidup lagi ha. Alhamdulillah. Bakar batu ni. Berbulan baru makan oleh. Allah, air derah tu. Boleh lah. Belanja bazar Ramadan. Adalah sekilo setengah punya barang. Alhamdulillah.
semata sepek. Oh sahabat. Lepaslah belanja bazar. Adalah kontennya pagi ni sahabat. Alhamdulillah. Okey sahabat, jari seterusnya. Ada tambah seekor lagi semata sepek ke. Jackpot. Jari ni di blok kepala ni sampah. Berat dengan sampah. Sampah halus. Alah nengok kepala tu. Dia kena berangkat ke tebai. Jemur keri-keri dulu. Baru boleh bela. Sampah halus-halus ni. Oh, kelabah. Alhamdulillah. Tongkoh arus. Ada rezeki menambah. Alhamdulillah sahabat. Tongkoh arus. Bolehlah. Tak gumpai semata sepek. Tongkoh arus pun boleh dah. Saya gini pun. Dah ada nilai dah. Alhamdulillah lain sekilo. Alhamdulillah. Tu dia. Alhamdulillah. Baru ini nak makan oleh. Jari ini. Tak lepas lagi modal. Modal jari. Tongkoh arus. Kalau lain 2 kilo baru lepas modal. Lepas modal lagi. Itu baru nak ada ikan sikit. Alhamdulillah. Ada menambah. Menambah sahabat. Tongkoh arus. Alhamdulillah. Ada rezeki 2 ekor. Rezeki jual pagi ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Maju terus. Okey sahabat, tengok jari 3 inci gini. Ada tak ada hasil. Cari reject ni. Ada tak ada mangsa nak meneng. Tak ada. Macam ke tak ada. Ada sahabat gaya ke. Tadi dah sesat seekor 2. Maju terus. Okey sahabat, jari terakhir. Kalau ikut ke lah. Oh yang okey je. Tak menambah seekor 2 betul dah. Untuk modal kudak-kudak anak-anak. Garat dah jari. Sungai ni biasa dah. Belum tahan lama saat ni. Tak boleh nak angkat lagi ni. Dah lah lagi pangkat. Ikat tali pangkat tu. Tebai. Malas nak turun dalam sungai. Dah tak ikan lah. Dia kena tunggu air surut lama masuk. Lepas tu naik balik semula air. Hujan kalau pasar mesti ada lampar. Selat kotak ataupun selat.
Masuk situ pula dah. Seekor selat ke? Seekor potak je. Seekor potak saja. Jadilah. Seekor potak saja. Okey sahabat, maju terus. Okey sahabat, rezeki pagi ni alhamdulillah lah ada kayangnya seekor lain lebih kurang adalah 1,5 kilo hingga 2 kilo macam tu lah. Tak pasti jugalah berat ya. Alhamdulillah lah. Ni ada seekor tongkok arus dengan kayangnya batu sepek, pati buah adalah 1,5 kilo begitulah. Pati buah kalau belum jelas sini panggil pati ori ataupun orang tua zaman dulu dia panggil pati betul sahabat. Itulah rezeki pagi ni alhamdulillah. Okey sahabat, nak pergi berjual ikan pula. Maju terus. Padi ori. Kaya siap. Oh kaya. Padi ori. Oh ya ni. Asyik awak aja menggasak kayangnya hari tu. Kawal lah pula. Tanya kau makan barang dengan tu lawa. Ya. Air besar hari tu menggasak. Mana ada. Lawa aja. Gasak sil air besar ni. Ada. Jangan cuma. Kaki ori. Kalau awak guna jari tempat air derah. Tempat air laju memang dia gitu jadi. Dua. Hidup lagi. 2 kilo 200. Bajet tadi 1,5 hingga 2 aja. Kali ni dapat 2,000. 2,000 selalu. Bukan 300 kilo. Ha? Oi, 1 kes sekilo. Di bulan puasa ni ya. Limited punya barang. Kenapa dia punya pati ni? Wah. Mana? Ni ke? Kelabar. Ngah biding. Sekilo lebih juga. Sama ke sekilo 200. Susu saja tu. Kilo 2. Banyak. 2 kilo 2. Banyak besar. 3 kilo ada kelabar. Pati ke? Kelabar. Oh itu saja kan? Itu sajalah. Itu saja. Jadilah dari tak ada Dia tak makan pati dia tak nak, tak ada tempahan. Makan ni paling ya? Paling. Ai. Paling. Dia pakai paling. Okey, surat khabar apa jual dah. Beli surat khabar juga ke? Beli surat khabar lama. Sapu bersih ni gaya ke? Mari kemari tu rasa tu. Apa kau mari kemari? Lalu sebelum ni. Ingat kembali surat khabar kertas lama, kertas pula. Surat khabar lama. Lagu solid apa dia ada? Lagu solid apa dia? Beli ya ni. Oh dia beli tu. Benda itu kedah. Dah tua. Itulah buah. Kejap lah. Cuma ada ikan eh? Bau lah ni. 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 Bau. Dia Ngah bidai ni luar peti. Oh, barulah ke? Ini aja kalau peting ni. Oh no je bau je. Lu baru. Tak pati temu betik aja. Kena gak dah, nak lagi ha.
Balik air ni kalau mentah tutup pula dah. Naik balik. Aduh. Pening to lah. Pagi suruh petang naik. Pagi suruh petang naik. Aduh. Geng. Tu balik air pada atas kamera dah. Dia patut letak. Ha. Patut buruk. Pada jerau. Kejap lah. Cepat. Okey sahabat, alhamdulillah, syukur pada Allah rezeki pagi ni dapat RM 25 nak sahabat. 25 nak. Pati tadi Pak Mai ambil harga murah sikit lah, 100 kilo sebab dia badan teruk badan korak begitu. Tak dapat lah harga mahal ni. Kalau badan dia okey, dapat harga mahal, tapi badan dia korak. Tak dapat lah harga mahal. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni. Okey, semoga jumpa next episod si kembar, kakak kembar tak sabar dah ni. Bye bye. Bye bye kakak adik. Bye bye. Pila. Pandai. Mantap tadi. Mantap kakak. Mantap celor steering tak nampak. Mantap ke penumuk ni. kakak. Okey sahabat, jumpa next episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.